Ada soalan, apakah perbezaan salaf Wahabi dan ahli sunnah pada hadis jariyah? Beza mana orang ahli sunnah dengan Wahabi tentang hadis jariyah? Dia panjang juga bincang. Ya serupalah hak mana-mana pun. Jadi orang Wahabi sebenarnya semua tajuk ia ajak klik kepada pihak sendiri, klik ke asal. Mana tak boleh pakai hak ulama duk bincang lepas dah, kita kena mari bincang semula, kena kira semula semua. Itu Wahabi. Cara hak ulama duk royak semaya, baca Fatihah wajib tak wajib bismillah, kita kira semula. Klik kira semula. Klik ke humi semula. Mana hadis weh hak kata Nabi baca bismillah, mana hadis weh Nabi baca Fatihah, mana hadis weh Nabi baca wa bihamdihi. Ya nak klik semula habis. Nak klik semula habis. Tak kira hak mana-mana pun. Kalau bincang nak klik semula, kita tu nak klik semula. Bincang baik-baik semula. Tapi tak juga. Bila kita bincang nak klik semula, ya kata pula, mana hak salah kata? Lah,